Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Kakanda saya Datuk Seri Dr. Zalaya Mustafa, Naib Presiden Parti Keadilan, pengurusi MPN dan juga ahli Parlimen Sekijang, calon N01, Saudari Rozi, Dun Bulu Kasab, Saudara Jelex, Dun Pemanis, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Apa kabar warga Segamat? 各位大家晚上好. Anewarkum malai vanakkam. Baik, walaupun kita sudah ada peruntukan 600 juta, saya sangat kecewa. Sini banjir, tengok. Ini bukan banjir, ini air bertakung. Baik, ya. Terima kasih kerana tuan-tuan puan-puan hadir pada malam ini dengan semangat kita mahu merahkan satu negeri Johor pada PRU kali ini dan PRN. Adakah kita bersedia? Kita bukan datang mau cari musuh. Kita bukan datang sini mau gaduh dengan siapa-siapa. Kita bukan datang sini mau perang dengan siapa-siapa. Tapi kita datang sini untuk membawa harapan kepada rakyat Johor, khususnya orang-orang Segamat. Itu sangat penting untuk kita. Kita tidak mau bermusuh dengan mana-mana pihak. Ini negara demokrasi. Dalam PRN kali ini, siapa masuk gelanggang? Saya ulang, siapa masuk gelanggang, kita lawan mereka. Boleh? Sesiapa saja masuk gelanggang di daerah, ada 6 don kita akan bertanding. Di Don Bulu Kasab, Don Jementah, Pemanis, Kemelah, Bekok dan Tenang. Kita pastikan calon-calon yang bertanding, kita akan menangkan mereka. Boleh tuan-tuan? Kita mau lihat pembangunan di negeri utara. Kita lihat Johor maju. Ya, maju. Maju di mana? Johor Bahru. Johor ada peluang pekerjaan. Ada di mana? Ada di Johor Bahru. Betul. Johor ada orang-orang hebat. Ada di mana? Segamat, bukan Johor Bahru. Kita yang duduk sini orang Segamat. Saya nampak, ya, saya nak terangkan sedikit tentang apa Kerajaan Madani buat. Saya nak bagi tahu calon-calon yang berada di sini, kita anda akan dipilih pada 11 hari bulan nanti, tugas kita adalah untuk berkhidmat untuk rakyat di Segamat ini. Itu adalah sangat penting. Ya, kita mahu berkhidmat dengan penuh komitmen sebab utara Johor perlukan pembangunan setaraf dengan daerah-daerah lain, khususnya di daerah Johor Selatan. Apa projek yang Kerajaan Madani telah lakukan dan telah kita cepatkan projek-projeknya. Kalau kita melihat projek RTS, Rapid Transit, pada 2019 jumlah kos hanya 3.29 bilion. Tapi dengan kadar ekonomi yang tidak begitu baik, kos mencecah 5.29 bilion yang kita boleh mengangkut 1 jam 10,000 orang untuk bekerja di Singapura. Inilah projek Madani yang kita mahu percepatkan projek ini. Seterusnya projek ETS daripada Gemas sehinggalah Johor Bahru. Berapa kerajaan peruntukan? Adalah sebanyak 8.9 bilion ringgit. Untuk siapa? Bukan untuk masuk poket kita. Kita mahu anak-anak kita yang bekerja di Johor, anak-anak yang kerja di Singapura boleh ulang alik daripada Gemas, Segamat dan Labis. Ya? Projek-projek ini kita percepatkan. Sekarang kita nampak ada stesen di Segamat dan di Labis. Demi siapa? Kita mahu membangunkan daerah-daerah yang dalam, daerah-daerah yang belum dibangunkan. Sebab itu kita mahu pilih wakil rakyat yang boleh bersuara dalam Dewan Undangan Negeri, mengangkat suara orang-orang utara, khususnya warga-warga Segamat. Bukan mau jadi YB suka-suka. Saya nak bagi tahu dan nasihat kepada kawan-kawan yang akan bertanding. Kalau awak ada niat untuk jadi YB hebat, jangan bertanding. Kita mau jadi YB untuk bekerja untuk rakyat. Betul atau tuan-tuan? We are here to serve the people. Ingat matlamat kita. Apa tujuan kita? Itu adalah penting, tuan-tuan, puan-puan. Melihat pada utara Johor. Saya nak sentuh utara Johor sekarang ni. Kenapa kita perlukan pembangunan di utara Johor? Why we need a development plan for Northern Johor? Number one, ramai
Segamat ada 3 benda popular. Saya mau bagi tahu. 3 benda popular. Nombor 1 tahu apa? Durian. Tadi saya sudah belanja, orang sudah happy. Saya nak terima kasih kepada Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, selaku pengarah operasi JPRP yang menganjurkan dan membantu kita malam ini pasang kemah, mic dan segala-galanya. Berikan tepukan kepada pasukan JPRP kita. Mereka bekerja siang malam. Untuk apa? Kita mahu duduk dengan selesa untuk mendengar ceramah pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak ulang lagi sekali. 3 benda popular dekat Segamat. Nombor 1 apa? Okey, nombor 2 apa? Hah? Ikan baung. Okey, ikan baung pun masuk dalam senarai lah. Nombor 2, dulu orang cakap Segamat ini popular sebab banjir. Amat kecewa menduga citakan kami semua. Tapi Perdana Menteri, bila saya menang, saya berceramah. Saya masih ingat lagi malam itu. 4 hari sebelum hari pengundian, saya berceramah di depan sini Taman Yayasan. Saya bagi tahu, kita kalau saya diangkat sebagai ahli parlimen, kita pastikan projek tempatan banjir jalan. Dan kita melihat PM meluluskan 600 juta projek tempatan banjir jalan daripada Segamat, Jementa, Kampung dan juga mana Gopo Sungai Gopo. Saya cuma nak test saja. Ya, Pogo dan Sungai Labis. Projek tempatan berjalan. Kita mau lihat pembangunan di utara Johor. Seterusnya apa yang popular? Tahu tak apa yang popular? Siapa dapat cakap saya bagi durian? Oh saya bolehlah. Ya. Utara ni kita ada isu pekerjaan. Ya, tuan-tuan puan-puan, isu yang keempat di Johor Utara adalah Segamat adalah daerah nombor 1 dalam daerah menua. Bermaksud hanya orang-orang yang berusia lebih 60 tahun sahaja duduk di Segamat. Anak-anak kita bekerja di Kuala Lumpur, di Singapura dan di luar negara. Ya, kenapa situasi ini berlaku? Sebab kita tiada peluang pekerjaan. Kenapa tiada peluang pekerjaan? Sebab pembangunan infrastruktur itu sangat penting. Sebab tu kita ada ETS supaya kereta api kita boleh ulang alik. Kedua, isu tempatan banjir kita selesai. Kalau ada banjir, saya nak bagi satu contoh. Kerusi ini, meja ini tadi ada di depan kita, betul? Bila air bertakung kita pindah. Begitu juga kalau banjir tetap ada, pelabur tidak akan masuk daerah Segamat untuk mengundi. Mengundi pula. Melabur. Semangat PRN kan? Tapi saya bukan calon. Yang calon ni hebat-hebat kat bawah. Ya, kita nak dapatkan peluang pekerjaan, kita perlukan syarikat-syarikat baru masuk Segamat. Kalau banjir, tak ada sistem pengangkutan yang bagus, kalau ada kita jalan yang tidak begitu baik, pelabur tidak akan masuk di sini. Sebab itu, kita mahu menyelesaikan isu-isu infrastruktur di daerah utara Johor, khususnya di daerah Segamat. Oleh itu, kita nampak banyak kali saya dan juga Datuk Seri Dr. Zaleha bangkitkan pembangunan di utara. Sekarang kalau turun tol Tangkak, kita boleh nampak sudah ada 2 jalan. Betul? Kita mahu lebarkan 2 jalan. Sekarang ada sampai Pekanbaru saja. Bila jalan sudah baik, banjir sudah tiada, kereta api sudah ada, sudah tentu ramai syarikat-syarikat besar akan buka kilang di sini supaya anak-anak kita dapat kerja di sini, tidak perlu lari ke luar negeri untuk bekerja. Dan kita boleh menampung kos sara hidup yang lebih baik, hidup dengan maruah. Betul tak tuan-tuan puan-puan? Saya tahu tuan-tuan puan-puan, anak-anak semua kerja di Kuala Lumpur, Singapura. Kita hanya jumpa mereka pada hari Deepawali, Chinese New Year dan hari raya saja. Ini adalah perancangan kita. Ya, adakah kerajaan Madani semuanya hebat? Kita tidak hebat. Memang ada sedikit slow. Kita perlukan masa. Ya, sebab itu kita mahu kerajaan ini stabil. Kalau kita nampak sebelum COVID 5 tahun ada 4 Perdana Menteri. Nasib baik sekarang 4 tahun 1 Perdana Menteri saja. Nasib baik belum tukar lagi. Sebab kestabilan politik sangat penting untuk kita. Kalau politik tidak stabil, tiada pelabur akan masuk ke negara kita. Sebab itu, dalam PRN kali ini, saya nak pesan kepada
saudara-saudara yang akan bertanding bukan saja di Segamat tapi di seluruh negeri Johor. Kita ada tanggungjawab lebih besar. Bukan bergaduh dengan mereka, bukan gaduh dengan mana-mana pihak. Bawa aspirasi kita, bawa hala tuju kita. Apakah misi anda untuk membangunkan kawasan Dewan Undangan Negeri itu lebih penting daripada untuk menyerang mana-mana calon. Sebab itu menunjukkan kepimpinan semua calon Pakatan Harapan adalah orang-orang hebat, bukan calang-calang jual kuih tiaw tepi jalan. Sangat penting. Sebab daerah utara ini kita mau membangunkan. Kita perlukan ADUN yang boleh bekerja sama dengan ahli parlimen. Kita mau ahli parlimen yang boleh bekerja sama dengan kerajaan persekutuan. Itu lebih penting daripada kita semua. Sebab itu bila kita diangkat sebagai pemimpin, kita bekerja. Bukan mau jadi YB hebat-hebat. Ya betul. Siapa mau jadi YB angkat tangan? Ada 2 orang. Okey, Abang Mat saya minta tukarlah. Itu 2 orang kasih masuk. Jadi yang berhormat ini adalah yang bekerja. Tugas kita bukan begitu mudah. Ya, untuk menjaga sebuah negara dengan kepelbagaian ini bukan perkara mudah. Kita rakyat Malaysia, pusing kiri kanan you tengok. Semua rakyat ada di sini. Inilah perpaduan yang kita mesti menjaga antara satu sama lain. Jangan biarkan mana-mana orang luar datang memecah belahkan kita. Jangan sebab parti politik kita berpecah di bawah. Itu tidak akan menguntungkan kita. Saya juga sangat gembira hari ini kerana Perdana Menteri datang ke Segamat. Tadi di program KRT, ya, julung kali Perdana Menteri berjumpa dengan anggota KRT. Di negara kita ada 8,615 KRT seluruh negara. Ya. 10 tahun peruntukan hanya RM6,000. Sekarang dipertingkatkan kepada RM10,000 dan Segamat mencipta sejarah kerana medan yang diumumkan adalah daripada Segamat. Ini satu perkara yang baik untuk KRT kita teruskan gerak kerja. KRT harus menjadi telinga, mata dan mulut untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat yang berada di tempat-tempat kita. Tuan-tuan puan-puan yang hadiri saya sekalian, daerah Segamat adalah digazetkan sebagai daerah zon pertanian. Kita mahu anak-anak muda ceburi dalam bidang pertanian, modern farming. Kita ada pelbagai sistem. Kalau tak tahu, boleh tanya Abang Mat. Boleh ajar kamu semua. Boleh? Mau sambung ke mau berhenti? Nampak berhentilah. Okey, saya akan berhenti dalam 10 minit. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi, kita perlu memilih pemimpin yang boleh mengangkat suara kita. Negara kita menghadapi cabaran yang besar. Perdana Menteri sebut, apabila di Selat Hormuz perang berlaku bersama Iran dan Amerika Syarikat, kapal Malaysia tidaklah lepas. Apabila kita ada hubungan baik dengan negara Iran, maka Perdana Menteri menghubungi Presiden Iran, maka kita dapat lepas kapal untuk ke sini. Di sini ahli politik hari-hari gaduh. Ada satu orang banyak sibuk. Tahu siapa? Anwar Ibrahim. Dia sibuk pergi Rusia, Turkmenistan, pergi jumpa Putin. Untuk apa? Bukan jalan-jalan. Saya beritahu, saya pernah ikut Datuk Seri Anwar ke Rusia. Saya tahu, dalam kapal terbang pun dia cakap pasal negara, pasal rakyat. Saya pun pening, bos, boleh kita cuti ke ini hari? Tak boleh. Umur sudah 79. Abang Mat baru 48. 28, salah sebut. Masih bekerja kuat. Apatah lagi anak-anak muda yang berada di Segamat, kita harus memilih pemimpin yang boleh menerangkan dan memberi satu harapan dan hala tuju yang lebih baik untuk negara kita semua. Datuk Seri Anwar pergi ke Rusia untuk bincang supaya minyak di Malaysia tidak ada putus bekalan. Tapi berjaya kita bincang dan runding, akhirnya dapat satu perjanjian yang lebih baik untuk Malaysia dan harga diesel sudah turun, bukan naik. Orang bising pasal turun, harga minyak kita di negara ASEAN kita paling rendah berbanding negara-negara lain. Subsidi dulu sebelum 200 liter kita belanja 1 bilion, sekarang sudah belanja 4 bilion. Duit siapa? Duit rakyat kita. Kalau kita tidak dapat menguruskan ekonomi kita dengan baik,
politik kita dengan baik, jaga masyarakat perbilang kaum, menyatukan mereka, kita dapat memajukan negara ini. Ya, saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini, ingat masa depan kita di tangan kita. 11 hari bulan, jangan lupa yang paling penting, jemput family kita untuk balik mengundi. Saya tidak mau cakap undi siapa, sebab tuan-tuan tahu, sebab yang duduk sini memang akan undi kita. Itu tak penting. Yang penting, beri penerangan kepada jiran-jiran kita, saudara mara kita, supaya mereka kenapa perlu mengundi harapan. Supaya kita boleh membina sebuah negara yang lebih hebat, lebih kuat, mantap untuk masa depan kita. Boleh tuan-tuan? Muzik sudah ada, saya sudah boleh nyanyi sekarang. வருக தந்திருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. மழையும் வெயிலும் இடியும் புயலும் இருந்தாலும் எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த ஹராப்பான் இதுவரையும் ஒரு கட்சியின் போராட்டம் மட்டும் கிடையாது, நல்ல ஆட்சி, மக்கள் ஆட்சி, மக்களுக்கான பலன், மக்களுக்கான நன்மை, வளர்ச்சி திட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக நடக்கணும் என்ற போராட்டம் தான் உடைய, வேற எதுவும் கிடையாது. இங்க வந்து இன்னைக்கு நம்ம அந்த கட்சி ஏசணும் இந்த கட்சி ஏசன்றது முக்கியம் கிடையாது. ஏசறனால மக்கள் ஓடு போட்டு பண்ணாட்டாங்க, ஏன்னா மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறார்கள் யாருக்கு போடணும் என்று. ஆனால் நம்ம சொல்லணும் ஏன் நமக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்று. அதனால இங்க இருக்கிற வேட்பாளர்கள் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்க எங்கேயாவது மைக்கு பிடிச்சி அவங்க இவங்களும் ஏசுனீங்களா, நம்ம அண்ணன் ஜெமந்தா ரவி அண்ணன் இருக்காரு, அவர் கூட்டு போயிடுவார் காட்டுக்கு, சரிங்களா? அதனால இங்க வந்திருக்க நம்ம சகோதர சகோதரி இந்திய மக்கள் இந்த வருகின்ற 16ஆம் தேதி நம்ம சொந்த பந்தம் எல்லாரையும் வர சொல்லுங்க, வந்து வாக்களிக்க சொல்லுங்க. ஏனென்றால் வாக்களிப்பது நம்மளோட ஜனநாயக உரிமை, அந்த உரிமையை கரெக்டாக பயன்படுத்துங்க. இன்று இல்லைனா இன்னைக்கு தமிழ் ஸ்கூலுக்கு நிறைய உதவிகள் தொடர்ச்சியா செய்யறாங்க. நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இந்த வாட்ஸ்அப் ரொம்ப நம்பிக்கினே இருக்கிறோம். நம்ம எப்படி பிரதமர் சொல்லுவாரு கேட்க மாட்டோம், பிரதம மந்திரி அவங்க சாபு சொல்லுவாரு கேட்க மாட்டோம், நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பா கேட்கவே மாட்டீங்கன்னு தெரியும். ஆனா வாட்ஸ்அப்ல யாரோ ஒருத்தங்க பேசி அனுப்புவாங்க பாருங்க, அவர் சொல்றதுதான் கரெக்ட், இவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, வைபிக்கு அனுவாருக்கு எங்கெல்லாம் தெரியும். இதுதான் நம்மளோட நிலைமை. அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் இல்லாம அரசாங்கம் என்ன செய்கிறார் என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு நன்மை பெற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டுல. எங்கேயாவது இந்த ஆட்சியில நான் உங்களை கேள்வி கேட்கிறேங்க, ஒரு ஆலயத்தை இந்த அரசாங்கம் இடிச்சிருக்கா? நான் உங்களை கேட்கிறேன், சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களை மூடி இருக்காங்களா? சொல்லுங்க பாப்போம், சொல்லுங்க. ஏன்னா வதந்திகள் இதுக்கு. அதனாலதான் இங்க இருக்கிற வேட்பாளர்கள் மக்களுக்கு மடானி அரசாங்கம் என்ன செய்தார் என்று சொல்றது வேலை மட்டும்தான் உங்களுக்கு. மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என்று. அதனால இங்க வருகை தந்திருக்கும், டொரியான் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா உட்கார்ந்திருக்கும் என் சொந்தங்கள் பந்தங்கள் உறவுகள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, 各位大家不要忘记11月，不是7月11号，到11月是我的生日。11月7号。叫我们的家人全部回来啊！我要 test 你们嘛。7月11号，不要忘记叫我们的家人全部回来投票。重要，因为你看我们的柔佛在Segamat，我们要做一个改变。这3年，在我的 office 我给了12.3 million 出了，看我们的 ETS、RTS。真的，我们的政府不是 perfect， 一定要多一个时间。安华79岁了，还在做工，礼拜也做工哦。哎呦，我礼拜睡觉也是不可以哦，因为首相做工。好，看他刚才有过来，我要感谢你们。Jementa, Pemanis, Bulu Kasab, Tenang, Bekuk, mana lagi? Kamala, oh Kamala tak ada, Kamala。叫我们的家庭朋友们出来投票。所以我要感谢你们大家, anewarukum nandri, saya ucap terima kasih. Jangan lupa terus memberi sokongan kepada harapan, bukan sebab kita, tetapi masa depan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia, khususnya untuk rakyat Segamat. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan dan Johor Maju.